Hari ini kita harus mengubah persepsi masyarakat, kebanyakannya harus mengubah persepsi kepada pesawah padi. Kalau dulu orang tanya pesawah padi, kamu kerja apa? Saya kerja kampung. Kerja kampung kerja apa? Pesawah padi. Tetapi hakikatnya bagi saya, kamu semua pesawah-pesawah adalah pengurus kepada perut rakyat Malaysia. Tahun 2 lagi kita nak lihat, orang nak tengok padi yang paling cantik datang ke Pitas. Boleh, insyaAllah. Kerajaan boleh beri peruntukan, baja lah, traktor di luar tu semua. Tetapi yang kerajaan tak boleh beri ialah kerajinan. Kerajinan ada kepada tuan-tuan.